Untuk item 1.5, tambah senarai maklumat pihak-pihak dan butang ekspor senarai secara PDF atau Excel. Yang ni dekat statistik daftar kes Tempoh. Jadi kita pergi dekat statistik tadi. Dekat hamburger, statistik daftar kes Tempoh. Ini kita buat tahunan. Okey. Bila tuan-puan dapat macam ni, tuan-puan akan klik dekat hyperlink ni kan, yang nombor 4 ni, dia akan keluar senarai kes-kes yang 4 tu. Senarai kes berdaftar lah maksudnya. Jadi kat sini kita dah tambah baik, kita ada letak maklumat pemohon, responden, tarikh pendaftaran, status kes dan sub-status kes. Yang ni tuan-puan boleh export PDF, boleh nak cetak halaman semasa ataupun nak cetak semua halaman. Dan lagi satu untuk export ke Excel lah. Okay, yang ni contoh untuk cetak semua halaman. Sebab dia ada satu je, jadi dia akan dapat macam ni lah. Kalau ada banyak, sekejap saya cuba. Okay, contoh kita ambil yang 34 ni lah. Dekat Gombak, UKMP. Okay, cetak semua halaman. Dia akan keluar macam ni lah tuan-puan. Ada maklumat pemohon, responden. Dan yang penting sub-status case lah. Okay, nanti tuan-puan boleh cuba dekat ni lah, dekat production nanti lepas go live.